diam, arwah abang saya pun diam. Memang keadaan masa tu sunyi sepi. Sampailah satu ketika saya terbau sesuatu yang betul-betul wangi sangat. Jadi bila dah cuci, bila tak cuci tu, bila dia menangis, terus uap bau hanyir darah naik. Dan dalam masa yang sama, bukan satu, tapi ada 3 yang duduk atas dahan. Astagfirullahaladzim. Semua berkain putih. Rupanya dia pun turun juga. Sebab dia pun dengar apa yang saya dengar dan dia berbau apa yang saya bau. Bila kita tolak bot tu, makin kita tolak bot tu, baru kedengaran suara mengilai. Arwah abang saya tanya dengan saya, "Di, kau tahu tak apa tadi?" Bila saya kata, tahu. Dengan tak semena-mena terdengar tapak kaki berlari mengejar kami daripada belakang. Bila pintu tutup, dalam masa 10 minit selepas tu, terdengar orang berkeliling di keliling rumah kami. Dan kebetulan masa tu kakak ipar saya ada dalam bilik. Dia ke tingkap bilik, dia mencakar tingkap tu.